Jangan bunuh konten sendiri dengan tidak kuasai hook. Ini antara punca penyebab ramai orang kat luar sana buat konten tapi view dia sendu. Ini dia. Saya nak sharekan kepada anda. Ada beberapa perkara yang ramai orang terlepas pandang, tetapi mungkin dia adalah punca penyebab video tu view dia kadang sendu. Sebab apa? Sebab hari ni ramai orang menonton social media berbanding dengan TV, radio lebih ramai. Jadi mereka menggunakan media sosial untuk tengok platform, tengok konten-konten dengan kadar yang sangat-sangat cepat. Contoh tak best konten kau tu, dia tak sempat 10 saat tak sempat, 5, mungkin 3 saat tu dia dah scroll. Jadi konten hari ni nak bagi tahu, kalau anda cuba untuk buat konten dan post dekat social media, dia idea dia bukan isi yang paling bagus, bukan benda-benda yang kita ceritakan, storytelling tu paling bagus. Tidak, tetapi yang paling penting adalah hook. So hook ni, bila kita sebut tentang hook, ramai orang fikir dia hanya sekadar macam transition je ke, dia sekadar visual saja ke, ataupun kita buat sound effect saja, boom, meletup ke. Ia bukan sekadar itu, tetapi dia benda yang lebih daripada itu. Kita boleh gabungkan, kita boleh guna teks ke, guna skrip ke, kita gunakan visual ke, kita gabungkan sound effect ke, macam-macam. Tapi just nak sharekan kepada anda semua kat luar sana tentang bagaimana tak nak bunuh konten anda pada mula-mula anda buat konten. Sebab bila bercerita tentang content creation, kita akan mulakan dengan hook dulu, lepas tu isi, lepas tu baru output ataupun CTA, call to action. So bila perkara ini kita faham flow ni daripada awal sampai akhir, yang paling penting untuk kita fokuskan sebenarnya adalah hook kita. So bila kita fokus hook lebih daripada isi dan juga call to action tadi, video tu akan pop up lebih banyak berbanding orang yang fokus kepada isi dan juga CTA. Ini based on pengalaman saya. Maknanya kata kalau saya duduk dalam bilik untuk buat satu content creation, nak start clear script dan sebagainya, saya akan ambil masa lebih lama untuk cakap tentang hook dekat depan tu. Apa saya nak cakap kat hook ni? Apa saya nak kena buat kat hook ni? Apa perkataan-perkataan yang boleh saya buat? Jadi saya nak cakap kepada anda ada 4 perkara yang boleh anda buat untuk memantapkan anda punya hook. Yang pertama, kalau anda nak buat hook yang bagus, yang pertama, anda tak perlu intro. Tak perlu cakap Assalamualaikum, saya daripada sini-sini, saya berumur berapa tahun, hari ni saya nak sharekan kepada anda macam ni. Tak perlu. Tapi anda perlu buat hook dengan masuk terus point tu. Anda terus masuk point tersebut. Contoh, anda nak buat tentang produk anda ni paling murah, harga dia RM5.50. Jadi anda terus cakap, inilah dia produk paling murah dengan harga RM5.50, tak dapat kat tempat lain. Ini ayat hook dia. So itulah perkara yang perlu anda faham. Nombor 1, point, terus masuk point. Tajuk dia nombor 1, terus masuk point. Nombor 2, ayat yang anda gunakan dekat hook ni bukan hook saja sebenarnya, isi, CTA, semua daripada awal sampai habis, dia adalah ayat yang simple, santai dan boleh diterima oleh masyarakat keluar sana. Jangan gunakan ayat-ayat bombastik. Jangan menggunakan ayat-ayat yang tak berapa santai. Ayat-ayat yang macam form 6 punya ayat, tingkatan 6 punya ayat, ataupun universiti punya ayat. Kita gunakan ayat-ayat biasa santai, macam kita tengah cakap dengan kawan kita, macam kita tengah sembang dengan dia, kita cakap dengan dia, aku itu pergi dekat kedai belakang tu tau, dia ada jual nasi ayam. Nasi ayam dia dalam RM5.50 macam tu, murah, rasa dia pun sedap. Kan, kita sembang macam sembang dengan kawan kita. So benda tu akan buatkan orang engage dengan video kita. Yang ketiga dan cukup penting juga, bila kita buat satu hook ni, kita perlu buat satu curiosity loop. Macam ada satu membuatkan orang ingin tahu. Itu ayat dia, poin yang ketiga ni. So bila kita buat satu hook, kita kena buat macam orang teringin tahu. Walaupun kita dah pernah buat video-video sebelum ni ayat sama, kita boleh je ulang ayat tu. Faham tak? Maknanya ayat yang sama tu kita ulang-ulang supaya dia jadi satu curiosity, ingin tahu, apa tu? Contoh ayat dia. Contoh ayat kita beritahu, yang pertama dalam Malaysia, dan ramai lagi belum tahu, satu-satunya yang ada dekat Johor Bahru, contoh, satu-satunya yang
Satu-satu dan paling terbesar, paling gah yang ada dekat area Pasir Gudang. Contoh. Walaupun dia tak macam terpaling besar pun, dia tak macam orang kata tempat lain ada je besar, tapi kita spesifikkan lah, cakap kat Pasir Gudang ke kat Johor Bahru ke, nak bagi tahu tempat tu ada satu-satunya kedai yang macam ni dekat sini. Macam tu. So bila kita buat macam tu, dia sebenarnya membantu orang untuk nak tahu lagi dalam video tersebut. Okay. So last sekali, poin yang keempat, yang terakhir sekali, yang ramai orang mungkin terlepas pandang, just nak share kepada anda semua. Mungkin kita cakap takkan ayat hook je, ayat hook je untuk orang tengok. Ada satu lagi perkataan yang kita kena buat dalam hook kita, disebut sebagai sub hook. Sub hook, kita kategorikan hook tadi, kita tambah dengan ayat yang lain. Contohnya kita beritahu, inilah satu-satunya kedai yang paling murah ada dekat tempat ni. Tu hook lah tu kan. Lepas tu kita sambung dengan sub hook dia. Tapi yang ramai lagi belum tahu, ayat dia, orang yang berumur 80 tahun yang masak dekat sini. Itu dia. Contoh ayat sub hook. Kita bagi tahu dengan perkataan, mulakan dengan perkataan tapi ramai lagi belum tahu, yang masak dekat belakang ni orang yang berumur 80 tahun. Itu lagi empat kan. So kita tambah sub hook ni. Dia macam hook, tapi dia buatkan orang lebih boleh bertahan dekat kita punya hook. Kalau kita punya hook tak tepat, mungkin sub hook ni membantu tadi. Sebab tu ramai kita menganggap hook je penting. Nombor 4 ni, hook je penting. Maknanya kita just hook kan, kita tembak kepada orang tu. Macam kita sedang mancing, kita target satu ikan saja. Tapi kita lupa, kalau tak kena macam mana, kalau kita tak ada support macam mana. Jadi support tadi datang dengan sub hook. So saya harap dengan konten yang macam gini membantu lebih ramai orang kat luar sana, terutama orang-orang kedai ataupun orang yang berniaga nak mulakan nak buat konten, ataupun mereka-mereka yang nak membina personal branding, orang-orang yang baru nak bermula ataupun baru berhenti kerja, nak buat freelance ke, nak buat bisnes ke, anda mulakan dengan personal branding anda. Dan kalau nak tahu lebih banyak, follow dan juga like video ini. Kita jumpa dalam next video yang akan datang.